Ni kalau nak menyambut menantu boleh, pergi belah, pergi masjid kat masa pagi hari raya haji nanti. Ya. Intan cakap apa? Gaya apa untuk hang? Mungkin definisi gaya ni untuk hang. Sama jugalah. Kalau kita nak pergi kerja ke, nak ringkas je kan, tak nak berbelit-belit kan. Pergi je. Buat je gaya macam ni. Gaya butterfly lah kita panggil. Gaya butterfly. Sebelah sini. Tetap labu, tetap aurat, masya-Allah. Ya, itu dia. Okey. Kau main ikut je skrip tu Tak apalah. Macam mana kau pula nak Anja pula nak sambut menantu? Diorang saja sakat.